Simpan emas atau simpan di ASB, mana lebih untung? Video ini mungkin boleh membantu anda dalam membuat keputusan sama ada mahu terus simpan duit di ASB atau mahu alihkan sebahagian dividen kepada aset emas. Sebab saya akan kongsikan beberapa testimoni daripada beberapa orang penyimpan emas di Public Gold yang telah memperoleh keuntungan setelah mengalihkan wang kepada emas sebelum ini. Testimoni pertama daripada Tuan Z yang telah mengalihkan wang sebanyak RM52,073 kepada 170 gram emas pada tahun 2023. Hari ini 5 Februari 2026, 170 gram ini sudah bernilai sekitar RM116,715, iaitu kenaikan melebihi 120% dalam masa tak sampai 3 tahun. Puan M pula telah menukarkan wang sebanyak RM266,100 kepada 650 gram emas pada Januari 2025. Hanya dalam masa 12 bulan saja, nilai 650 gram emas tersebut telah naik menjadi RM435,244, iaitu kenaikan sebanyak RM169,144 ataupun sebanyak 63%. Kesimpulannya di sini adalah prestasi kenaikan harga emas sangat jauh mengatasi dividen di ASB, tabung haji mahupun kedai BSP. Jika anda bercadang mengalihkan sebahagian simpanan tunai anda kepada simpanan emas, Public Gold adalah pilihan terbaik. Selain daripada pelbagai pilihan saiz emas iaitu gold bar dan dinar, urusan jual beli emas di Public Gold juga sangat mudah dan tulus. Anda hanya perlu mendaftar akaun melalui dealer yang aktif dan boleh membuat tempahan item emas dengan cara lock harga melalui aplikasi Public Gold. Selesai buat bayaran, anda boleh buat temu janji di mana-mana 18 cawangan Public Gold seluruh Malaysia. Jika anda sudah bersedia untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh PM saya ataupun isi borang saya di bawah. InsyaAllah saya sedia bantu sebaiknya.